Boleh bergaduh dengan pilihan. Cantik kan? Assalamualaikum guys, dari YouTube sama saya Raida Ahmad Pink. Ya Allah, suara tak ada. Belum tak boleh. Ya. Minum dulu. Morning. Kita breakfast dulu sebelum kita start ride. Apa ni? Macam lempeng kelapa. Lempeng pisang lah. Lempeng pisang. Lepas tu ni apricot jam. Homemade punya, dia tanam tepi bilik dia. Yang ni madu. Madu Madu pure dia. punya. Pure punya. Bukan susu pekat Ni untuk siapa yang susah nak bangun pagi. Yang ini acar dia. Sebenarnya ni saya boleh letak tu kimchi lah sebenarnya. Kimchi dekat sini. Lepas tu ada telur. What is this? Oh, butter lah. That's butter. Cold butter, everything cold. Oh, the butter. Ingatkan dah habis. Ada lagi apa benda pula ni? Ni apa? Panipuri. Panipuri. Tengok. Oish. Makan memang tak kalah lah kat sini. Oh, With potato. with potato you eat it. Dengan And then you can potato. use little bit of this also. Very little. Kimchi, very little. Yes. Saya ke YouTube sama saya Raida Ahmad Pink in Himalayan Edition. So, pagi ni kita dah breakfast. And okay, suara dah okay sikit, dah makan kan. Ada sikit sakit kepala sebabkan semalam terantuk. Ya Allah. So, jom kita tengok motor kita. By the way, ni adalah baju untuk Amazing Himalayan Ride kita kali ni. Jadi, ada ke orang berminat nak beli? Kalau ada orang berminat nak beli, Pink open order. Motor pun dah ready. Pink akan bawa Himalayan 450 hari ni. And everything is ready. Lepas ni kita nak try connect kado dengan 360. Wow. Dah ni dah kat sini. Ready lah. Cantik. We are ready to go. Let's go guys. Nak beyak dulu. Nak tengok. Kita tinggal kunci dalam bilik. Okay. So kita dah ready nak ride. Jadi, senang lah. Senang eh. Very easy. Saya senang lah, ada orang tolong ikat kan. Dalam ni raincoat je, standby. Lepas tu barang-barang kamera sikit-sikit. And Akir pun dah ready dengan setup dia. Oh, Andy very relax one sebab first day kan. Tak ada ikat apa-apa. Steady. Okay. So, kita dah settle refill. Berapa minyak kat sini ni? 1 liter 40 rupi. Alamak, kenapa nak mutasi? Andy dah kepanasan. Our first stop, Hall of Fame. Yeah. Okay. Pergi museum guys. So, first stop kita dekat Hall of Fame. Jadi kita tengok salah satu tempat bersejarah lah. Hall of Fame ni, museum. So nak masuk kena bayar Hall of Fame. Ini adalah tempat memorial semasa Perang Kargil antara India dan Pakistan. Oh, ni tempat-tempat yang menarik yang ada dekat Leh lah. So sekarang kita berada di sini, Hall of Fame.
Jadi nak masuk, kita kena beli tiket. Ni harga dia. Foreigner harga dia RM125. So since dekat sini dia ada sama dengan winter, jadi sekarang ni adalah musim sama, pukul 9 sampai pukul 6 petang. Lunch break nanti dia tutup tau. Lepas tu untuk winter pukul 10 sampai pukul 5 je. Dan dia akan ada light and sound show tu setiap kali pukul 7. Macam mana 7.45? Sini boleh bayar pakai kad saja. Tak boleh masuk sebab dia kata kena Indian card je. International card tak boleh. Okay, ada local baik. Ha? Lokal sini baik. Dia tolong bayarkan untuk kita dan kita bayar cash kat dia. Baik, nasib baik ada orang baik hati, kita boleh masuk. तो आज यहाँ पे कौन होते? ऐसा होने देते? ऐसा होने देते? Tugu negara dia. Tugu peringatan Perang Kargil. Tugu Kubur askar-askar yang dah mati. Oh. Okay, so itu dia Hall of Fame. Ni sebenarnya tugu peringatan antara perangan India dengan Pakistan. Sebabkan tempat ni adalah tempat betul-betul pertempuran orang. Tapi lebih ni adalah tugu peringatan untuk Perang Kargil lah. Dia in memory those who set out to serve the nation and tak return balik nama-nama dia orang kat sini. Untuk info lebih lanjut, korang boleh baca sejarah berkenaan dengan Perang Kargil. Okay, kita nak sambung ride. Jom. Brigade yang jaga ladah ni, The Fire and Fury Brigade. Mereka mempertahankan sepadan ladak ni daripada 1947. Wow. Okay, Nobu. Look, our marshal, Nobu. Very handsome guy. How old are you? 26. 26. Oh. Same. No, not same. Today, how many stop we will go? 5, 6. 5 to 6. Our route, how long for today? Today it's 120 kilometers. 120 kilometers. So we will come back to our hotel around 5 p.m. Yeah, 5. Okay, alright. This year, how many trip have you Marshall? It's 2022. 22 trip. Sejak No. 2022. Oh, since 2022. Okay, dia dah bawa trip daripada tahun 2022 lagi Berpengalaman. In your experience, bring a group tour, what is the hardest thing you face? It's some riders who don't know how to Right. ride a bike. Oh. It's a little bit difficult to handle. Oh, okay. Itulah. Otherwise, it will be. Okay Itu memang betul masalah. Sebab tak tahu bawa motor, lepas tu kau cakap kau pandai bawa motor sebab excited punya pasal kan. So bila kau nak try dekat sini, dia punya lagi mencabar lah dia punya route. Hari ni hanyalah route untuk pengenalan je, introduction route je only. Then tomorrow barulah kita akan start route yang sebenar-benarnya. Yes, me too. So kita minum-minum dulu dekat Apricot Kitchen. So apricot tea 1, 2 and chai. Okay, yes. Kita minum dulu. Ya, ni stiker pink yang baru, RHP. Kita tukar baru, RHP. And stiker untuk Amazing Ride Himalayan Edition, guys. Whee! Jom kita tampal. Can I stick? Okay. Tengok, ada tak geng-geng Malaysia kalau tu nampak? Malaysia. Okay, tak apa. RHP Amazing Ride 2026 Himalayan Edition. Logo baru RHP.
Yeah. Inside got quite a bit of apricot inside. Okay. So this is kita Api punya first time on board dengan X4 Air. Dia connect daripada audio daripada Kado Pro ni. So untuk first day ni kita belum dapat rentak lagi sebenarnya ni. Welcome to Nimu Military Station. Daripada tadi kita banyak jalan kawasan kiri kanan military punya base camp. Proud to be an army Indian soldier. Sojar Mak baru lah ada mapping boleh on board atas motor. Oh, disuruh slow down. Oh, selesa macam ni. Oh, korang tengok ni, depan kanan. Batu-bata colour merah. Sebelah kiri hijau. Tumbuh-tumbuhan hijau. Okay, jalan ni kita dah macam menaik bukit sikit and cloudy. So, kita dah tak rasa panas terik macam tadi mula start ride. Naik bukit, jalan corner-corner. Ni makanan Uncle dengan Lee ni. Oh, ke atas kita nak pergi naik sampai atas kot. Beware of shooting stone. Ya. Tengok tu ada lori tergolek. Guys. Oh, keren ni. Kita dah rasa ada air rintik-rintik. Oh, chill tukar baju. Oh. Dah change clothes and run. Tengok view dia. Kepala bapak dia. View dia kau punya. Kita akan ke apa mana tadi? Alchi Alchi Village. Next kita akan ke Alchi Village. Kau tengok belah kiri salji, belah kanan pasir-pasir. Okay guys, tadi kita daripada sana sini, so dia punya view ni. No. You nak ambil gambar kat situ ke? I stay sini je kot. Okay, korang tengok tu view kat sana. Andy dah sampai ujung sana dah. I go up kejap. Okay. Oh. Wow. Oh. Oh yo. Wah, siut jap pergi depan sikit. Tengok view dia. Walaupun korang dapat tengok benda ni dalam video, tak tahulah rupa dia macam mana dalam video, tapi depan mata dia sangat-sangat cantik and tak boleh nak describe.
Okay. Ini luar daripada itinerary ni. Andy boleh nampak je. Oh, good place. Pop, dia terus masuk. So, kira ni adalah Sham Valley lah kan. Angin dia kuat. Api dia punya view dia super. So next kita orang akan pergi makan lunch time. Ni pun dah pukul 1 dah ni. Slow down. Nobu dah lapar. Ecotourism Village Liquor. Oh, likir. Good to see you here. It's been a while since we've been together. I still feel that fire Saspoche. between us is forever. Ni betul lah kalau tiba-tiba rasa nak terkencing atau terberak ke kan. Pergi je lah mana-mana batu. Me and my mind has changed. You know I want it. That's why kita bagi kamera yang tengok road. Wah, kita akan pergi ke bawah sana. Tengok. Kamera yang tengok view. Kamera tengok view, kita tengok road. Jangan terbalik pula. Ya. We are going down. Tengok tu, ke bawah sana lah kita nak pergi. Tell me about your past. Nampak dia punya signage je. Slowly. Kau. Okay, slow. Yuk, bawah. Oh, bukan lah. Tak ada. Down. Pasir. Full. Full. Okey, kita stop ambil gambar sekejap. So, dia berhenti. Bagi kita orang ambil gambar kat sini. And angin sangat kuat. Oh. Andy dah lapar, guys. Ayah. Korang tengok jalan dia macam ni oh. Tadi kita ada lalu sungai. Sikit kecil. Dua kali. Tak boleh bayang macam mana bawa pillion kat belakang. Boleh bergaduh dengan pillion. Ni angin kuat oh. Kambing golek. Gen Z tak suka yang macam banyak-banyak explanation cakap-cakap tu. Ya. Yeah.
Diorang tak cakap. I tanya diorang, you guys video you dengar orang cakap? Tak, kita baca je. Dia kata. Kalau you guys dalam video cakap-cakap kan, kita mute audio dan kita baca. Dia kata macam tu. Oh, really like that? Oh, must be fast. Yes. Oh, lori kat depan. Ya. Wait. Kalau jalan tak ada guide kita mesti cakap, boleh lalu ke sini? Boleh lalu ke? I don't think map is working here. Oh, even line. Oh, sini start rasa panas. Heat tag, Akif panas pakai heat tag. Lihat heat tag yang tu sejuk sikit. Oh. Ada jentolak guys. Muka macam jentolak. Oh. Oh. Ni baru diorang nak buat jalan ni. I rasa sebenarnya dia ada jalan lain, tapi dia saja je bawa kita jalan tadi. Ya, bagi adventures. Dia kata, bagi jalan tengok. Cukup bikers ke tak? Day 1 kita terus bagi, dia kata. Wah, sungai. Speed thrills 4 kills. Oh, korang tengok tu. Oh, ada kereta nak overtake. Ni jalan macam main road lah. Uish, semua pakai helmet sama bhai. Hello. Pak macam semut merah semua pakai. Kita 70 km jauh daripada left. Drink and drive, you don't survive. Ya, agak panjang sikit jalan yang cantik ni. And kenderaan pun bawa laju-laju. Ni orang kayu basikal. Full dahsyat. Orang tengok kita bawa motor jauh-jauh, orang dahsyat. Kita tengok orang naik basikal, dahsyat. Gila. Naik basikal gila. Jalan kaki pula lagi gila. Hardcore. At least kita motor kita pulas je. Dia orang bawa kan racing line tu. Lori. Ni line yang ada kat tengah-tengah jalan ni umpama cadangan je. Let's go. Alah. Kita tengah speeding. Yo. Okay, kita dah nak sampai dekat Aci Village untuk kita punya makan tengah hari. Tapi korang tengok ada punya view dekat sini. Ya Allah. Cantik gila. Ni sungai lah. Jadi, hijau-hijau kan. Tengok kita punya kamera. Habis berabuk lah. So, berhenti kena lap-lap sikit. Cantik. Berangin. Panas. Tapi sejuk. Cabut sih. Naik basikal lu. Let's go. Alci.
World highest hydropower station. Hydropower station paling tinggi dalam dunia. Yalah sebab kita pun nak jalan the highest motorable road. Okay, kita sekarang nampaknya macam dah sampai dekat Alchi Village. Untuk kita punya lunch time. Dah pukul 2.41 dah. Oh. Aduh. I think kita punya marshal pun dah lapar lah ni. Sebab tadi I tanya dia. Hari ni sampai pukul berapa? Dia kata pukul 5 tu kita dah balik dah. So, and then we will go to 5 to 6 place. Oh, cakap okay. Macam laju je. Yelah sebab tadi kan kita macam belagak kan. Kereta. Kenyang lagi. Dia kata kenyang Okay tak apa. Dah sampai ni. Alchizim. Peluh tiak. So kita sampai tempat makan. Nama tempat dia Alchi Kitchen. Lepas makan kita akan pergi ke monastery. And Syed kata rehat dulu lah. Bag pun angkut. Alchi Kitchen. Let's go. Lapar tu. Okay, ni apa tadi? Mok-mok. Okay guys. Hari ni punya mok-mok memang sedap. Sedap mok. Dengan dia punya cili dia. Kali ni memang kena. Memang kena. Pedas tak pedas sangat. Dia lebih kepada bawang-bawang, lepas tu daun-daun benda ni. Sedap tu. Let's eat the mok-mok and become mok. Sedap. Oh, nampak je kuih tiaw daging ah. Cuteh. Apa tadi? Cuteh lamb meat. Oh, your favorite. Dia tahu benda ni sedap so dia order. Okay, kita rasa. Lamb. Makan kat sini tak gagal lah. Confirm siap kalau makan kat ni. Yeah, that's mine. Osiu. Yeah, Osiu dah sampai. Ya Allah. Sedap. Rasa macam kulit kari pak ah. Ni saya punya. Osiu. Dia pasta zaman European punya dia orang buat. So kita try osiu pula, osiu. Dia macam creamy pasta macam tu je. We came just 5 minutes early. Now full. Dia ada rasa kari, rempah-rempah. Wow. Kita makan tu seorang. Ini apa ni? Lamb kambing. Lamb kambing. Dia nampak macam kebab. Kita senangkan biar orang Melayu faham. Okey, kita try ni. Pasta kari. Apa kebab. Macam kebab punya. Macam benda ni diorang makan untuk breakfast ya. Diorang makan untuk breakfast je rupanya. 3 keping makan untuk breakfast ya. Sedap kan? Dia rasa burn-burn macam tu. Memang sedap weh. Falling down. Kan? Bila dah makan mengantuk. Sekarang ni kita nak pergi Alchi Monastery. Sorry, what? Money. So we have to spin. Yeah, if we spin, no voice. Blessing. Oh, okay. Let's have some blessing. Buta.
So sini ada lagi tempat shopping. More shopping. So boleh juga kalau nak sewa baju, pakai baju tempatan dia 100 RS. So nama-nama kat sini adalah nama-nama yang orang donate untuk benda ni lah. What we call this one actually? What we call this? Maneh. So daripada pelbagai negara ni semua nama-nama individu ni. Fresh apricot tree. Boleh makan terus. Can eat. Yeah. Oh, How? this apricot only this big. Apricot. No, it's not proper. Oh, not proper. Oh, not proper. But it's little bit. Apricot. Oh, so apricot actually green colour lah. Ni muda. Muda. Oh, okay. Wah, so sour. Tengok reaction muka. But very nice. Takut lah nak makan. Tengok dia. Nak masuk temple tak boleh bawa kamera. So sebabkan nak masuk temple dia tak bagi bawa masuk barang-barang kamera apa semua. Jadi dia sediakan locker untuk simpan barang-barang. Jom kita nak pergi tengok Indus View. Okay, so yang belakang ni kalau korang tengok ni adalah sungai Indus tadi tu lah. Daripada sini kalau korang tengok boleh nampak Indus View. Lepas tu mountain ni semua. Belakang tu ais lagi. Ni yang orang kata apa? View tak nak kalah. Memang tak kalah macam ni. Oh, lawa gila. So, untuk masuk temple, kita kena bayar RM100. So, benda ni adalah nama dia Money Prayer Wheel. And dekat dalam satu ni dia ada 1000 of mantras. Jadi kalau ikut kepercayaan diorang, kalau kita pusing benda ni cukup satu pusingan tu, doa tu telah dibacakan lah. Dah tak payah baca doa dah. Pusing ni je. 11 AD tu maksudnya. Tahun 1000. Tahun 1000 Oh. So next location kita ke sungai apa? Sungai Sanggam ke apa benda lah tadi cakap? Tu Kerala tu Nepal. Motor depan ni. Naik double tu. Senang nak bagi tahu kita daripada mana. Nak ke mana. Kerala mean dia dekat South India lah, daripada South India. All the way to Nepal. Daripada Kerala itu I tengok nak pergi New Delhi 2000 km. Ini dia sampai sini kan. Oh. Mantap. Actually it's two way. Tapi ambil side. Lori tu ambil side sebab sini semua sharp turn kan. Yup, kereta. Taking picture. Meshki. Slow down. Coming car. Woi. Oh, rosak. Okay. Walau weh. Cantik gila lah. Oh, kereta ni lagi go. Oh, kepala. Dia sambil pegang phone tu. Kereta tu. Oh, lepas ni balik jalan okey. Memanglah patut dia cakap je. Oh, kita lalu jalan tadi.
Oh. Okay ke tu? Go slow. Hei, dah okey dah. Lori tu dah bangun dah. Ni yang dia cakap tadi tu. Dia nak pergi bungee jumping. No thank you bungee jumping. Okay, so sekarang kita akan berhenti dekat Sangam Viewpoint. Kat sini ramai orang yang berhenti. Altitude 10,657 kaki. Walau So ni adalah titik temu antara sungai Sanskar and Indus. Midpoint dia. Bayar. So basically Sangam Viewpoint ni memang famous lah. Semua orang akan datang sini. Ramai. Turis-turis pun datang ke sini, orang lokal pun datang ke sini. Ada bungee jumping tak? Tak apa. So kita sekarang berada di Magnetic Hill. Altitude 11,000. Itulah. Kill. Sorry? Magnetic Hill. Okay. So dia kata kat sini Magnetic Hill. Tapi dia tak boleh nak explain. Ke kita tak faham ataupun dia tak faham. And apa yang sepatutnya kita dapat tengok dekat sini pun kita tak faham. Just dia kata ambil gambar dekat signboard tu lah. Ya. Motor Akil mati lagi. Kuat gila angin dia. Let's go, boleh potong. Angin tolak tau. Dalam video korang hanya nampak apa yang nampak je lah. Tapi kita orang tengok depan mata ni cantik gila. Ini hikers lah. Jalan kaki pusing dunia. Jai Hind. Jalan stick ni. You sure you want? Okay, so kita sampai dekat Shanti Stupa. Lada Shanti Stupa was established by Nippon Zanmyo Hoji, Buddhist Order of Japan. 700 tahun lalu. Naik motor kat sini tak jadi masalah. Yang menjadi masalah bila kau kena jalan kaki. Barai lah. Kau nak naik atas tu satu perjalanan lagi tu. Aduh. Okay, so inilah dia Shanti Stupa. Dengan view kat gunung belakang sana tu. Push. So Andy berusaha keras ya untuk naik ke atas. Lawa teruk.
Good luck, Andy. Nak vlog lagi, nak naik tangga lagi. Depan Shanti Stupa ni. Support local. Oh, habis lah untuk hari ni. Ni last Shanti Stupa. So, kita akan balik ke hotel. Rehat, tidur. Kesian ni, Nado. Nobu. Sian Nobu. Nobu. Sekarang 12, suhu 12. Kita dah rasa sejuk lah. Besok kadunglah lagi sejuk. Esok memang kena pakai heat tech. Heat tech pakai, down pakai. Yang penting stokin askar. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Dah gelap ni. Inilah kelemahan pink. Bila dah gelap. Tapi, Himalayan 450 ni dia punya lampu terang siut. Let's go. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay